saya. Okey, yes, Sijil. Tahniah kepada alumni mahir masak intake yang ketiga. Sijil anda dah pun ada di MTS. So anda boleh buka MTS, kemudian boleh cek sijil penyertaan anda dah dapat di situ. Okey. Tolong cek dapat ke tidak. Kalau tak dapat, tolong bagi tahu kami. Nanti kami akan trace lah. Dari segi mungkin ada kehadiran puan tak cukup ke ataupun terlepas pandang ke, nanti tolong bagi tahu. Dan untuk tugasan alumni tingkat 3 lepas ni tolong cek MTS anda, okey, ada ke tidak sijil tersebut. So tahniah kepada semua alumni. Untuk intake 4 sabar dahulu, perjalanan anda masih jauh untuk mendapatkan sijil. Mana yang dah dapat tu, saya ucapkan tahniah. Okey, ramai juga alumni rupanya dalam ni. Ramai, okey. So ini lah, that's why saya kata kehadiran anda sangat penting. Okey, bukan kata anda buat amali tiap-tiap minggu, tetapi kalau anda terlupa nak assign kehadiran anda pun, anda tak dapat juga. Okey, kehadiran tu adalah kita punya fokus utamalah. Okey, so take note yang itu. Okey, kita akan pergi kepada demo pembuatan pembuatan air pula. Okey, akhir pula ya. Sudah ready belum? Saya intake 3 dapat sijil foto. Okey, tahniah. Untuk intake ni puan masuk masak-masak pula ya. Okey, tu dah settle lah. Saya first slide. Maaf lah ya. Ni first time kita punya amali pun saya agak nervous sikit sebab ramai peserta baru kan. Ni kita punya first amali. Bukan awak saya je nervous, saya pun nervous juga ni. Okey, saya akan share dahulu saya punya slide. So, kita akan fokus kepada pembuatan air. Okey, saya akan stop sharing dahulu. Okey. Okey, jom kita pergi kepada bahan-bahan yang pertama, iaitu kita akan pergi dekat barang-barang untuk buat jus buah naga dahulu. Okey, untuk buah naga, sekejap saya nak kamera atas. Okey, untuk buah naga kita untuk buah naga kita akan menggunakan buah naga yang dah siap dikupas. Untuk resipi ni saya menggunakan 1/2 daripada buah. Okey, potong 2. Kita pakai yang separuh ni je. Yang separuh ni boleh nak buat makan ataupun nak buat hiasan dekat atas air kita kejap lagi. Okey. So ini buah naga. Kemudian saya punya air sejuk. Okey, ini saya punya air sejuk. 200 gram. Yang ni saya belum timbang lagi. Kita akan timbang sebentar lagi. Yang ni saya dah simpan kat dalam peti ais lah. Okey, 200 ml. Kemudian kita ada sirap gula. Ini dia sirap gula saya. Okey, botol ni bukan botol ni tau. Botol ni adalah botol daripada vanilla punya sirap. Tapi botolnya dah habis. Okey, botolnya dah habis pula. Air dah habis. So tinggal botol kosong. Dan saya buat air gula saya sendiri. Dan saya masuk dalam botol ni. Kenapa saya masuk dalam botol ni? Supaya mudah. Sebab dia dah siap dah ada dia punya pump. Okey, botol ni saya recycle semula. Janganlah lagi puan pergi ke pasar raya cakap saya nak air gula yang dalam botol macam ni. Memang tak ada jual. Okey, jenama Monin. Okey, ni air gula saya. Kemudian kita akan gunakan jus limau nipis. Okey, jus limau nipis ni saya pakai yang macam ni je lah. Boleh dapatkan di pasar raya. Kemudian kita akan gunakan air secukupnya. Air ikut pada anda. Okey, yang ini saya tak boleh bagi anda punya berat ataupun kuantiti sebab cawan saya, nampak ni? Nampak tak? Cawan saya gunakan cawan yang besar. Kalau awak menggunakan cawan yang kecil, ikut awak punya sukatan cawan. Okey, daun pindah untuk hiasan, itu terpulang. Ada pun tak apa, tak ada pun okey. Okey, so saya akan menggunakan cawan yang besar. Air secukupnya. Okey, air secukupnya. Ikutlah pada anda ais nak tak berapa banyak. Okey, itu settle untuk buah naga. Kemudian kita akan pergi kepada matcha milk tea pula. Okey, matcha milk tea kita akan menggunakan serbuk matcha. Inilah dia serbuk matcha. 2 tablespoon, 2 teaspoon. Okey, TSP. Saya menggunakan matcha macam ni je.
saya belinya di Bad Weekend sahaja. Macam ni je, nampak kah? Kamera depan dia. Okey, saya mula macam ni je, saya punya serbuk matcha. Nanti tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. Tapi tak semua kedai bakery actually ada. Bad Weekend itu saya pergi di cawangan tempat saya, dia kata tak ada stok. So saya kena pergi merata. Okey, so ini dah ada contoh. Kemudian kita ada air panas. Air panas sebentar lagi saya akan tuang. Air panas kita menggunakan 50 gram air. Kemudian kita ada 200 mm susu segar. Susu segar tu pulang kepada anda. Nak lagi best pakai yang full cream. Dia lagi rasa lemak. Okey. Dan juga kita akan menggunakan 2 atau 30 gram sirap gula. Ini dah ada sirap gula kita. 3 program bersamaan dengan 2 tablespoon. Okey? Dan juga ais secukupnya. So ini ais kita. So saya akan menggunakan cawan ni. Ini cawan saya. So dah settle dah untuk kita punya bahan-bahan yang akan kita gunakan. Okey? Kemudian cikgu nak kacau matcha pakai apa? Okey, anda boleh gunakan wooden whisk. Okey, yang kayu tu, whisk kecil tu untuk buat matcha, ataupun anda boleh gunakan ini. Yang ni pun boleh guna. Kalau dua-dua tak ada, boleh je kacau guna sudu ataupun garpu. Tapi kena make sure you all kacau sampailah dia larut betul-betul. Okey, betulnya kacau matcha sehingga keluar buih. Dah keluar buih tu tandanya dia dah ready lah. Okey? Jom, saya nak baca dulu komen-komen sebelum saya mula. Takut nanti ada orang tanya kan dah start kan, saya dah fokus. Okey, saya akan baca komen dahulu. Okey, Kak L, I pun sama intip 3 foto. Okey, Assalamualaikum cikgu, saya join kelas pagi ni nak buat jus buah naga dengan cikgu. Isnin hari tu saya dah buat jus mangga dengan cikgu Ros. Wah, semangatnya puan kita ni, dua-dua kelas dia masuk. Okey, puan lawan ni kita ni, alumni kita ni. Okey, cikgu dah nak buat sekarang ke tak? Saya baca komen dahulu, sabar. Cikgu, resipi ni untuk 1 gelas ke macam mana? Ya, untuk resipi saya bagi ni memang untuk 1 gelas sahaja. Okey, macam mana nak buat air gula cikgu? Okey, untuk air gula, awak boleh tengok di YouTube. Kami dah sediakan proses pembuatan air gula. Dah ada dah kat situ. Puan just tengok saja. Okey, air gula buat sendiri je, tak payah beli kan. Kita buat sendiri je. Dia punya resipi dan juga proses pembuatannya kita dah buat dah dekat dalam YouTube. Nanti puan just tengok je. Search saja pembuatan sirap sugar. Okey, resipi dan cara-cara ada ke? Apa tu? Resipi untuk apa tu? Jus limau tu kalau nak guna yang fresh boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Saya guna yang ini. Tempat saya susah nak cari buah fresh. Okey, so saya guna yang ini. Cikgu, matcha tak dapat buat. Kawan partner saya tak datang. Oh, dia tukang bawa bahan untuk buat matcha je. Di kampung Pematang Sepam, air gula macam mana bancuh sekilo gula? Air gula macam mana bancuh sekilo gula, air berapa liter? Kita menggunakan nisbah 1:1. Gula sekilo, air sekilo. Okey? Lepas tu rebus. Cikgu, sirap yang macam dalam botol macam tu kat mana nak cari kalau nak buka kafe? Oh, yang macam saya kata tadi lah, yang ni bukan air dia tau. Botol ni dah kosong dah sebenarnya. So saya letak sirap sugar dia dalam ni. Dah siap masak saya tuang. Sebab saya suka botol ni sebab dia ada pump. Okey, kalau yang macam ni, mostly kalau nak cari macam jenama-jenama Malay kat belakang ni ada. Dia ada peach, ada macam-macam lah kan. So kalau nak cari yang morning ni, saya cari kat pasar raya pun banyak yang tak ada. So mostly kita akan order online. Cikgu Ros beli ni online ke supermarket? Ni. Cikgu Ros? Cikgu Ros beli ni kat online ke atau supermarket? Kedai bakery. Okey, dekat kedai bakery ada jual. Kedai-kedai bakery ada jual jenama Monin ni. You all just pergi cari sajalah. Tapi saya beritahu awal lah, mahal sedikit lah. Okey. Dah. Saya dah cakap dah. Okey. Cikgu, sirap dalam botol. Okey, saya cari. Cikgu, green tea and matcha tak sama ke? Sorry cikgu. Okey, saya jelaskan je perbezaan green tea dan juga matcha. Dua-dua menggunakan daun yang sama, daun teh hijau, tetapi proses pembuatannya
berbeza. Okay, actually daripada green tea boleh jadi matcha. Matcha tak boleh jadi green tea. Macam mana tu? Untuk daun teh hijau, proses untuk buat air teh hijau, green tea, dia perlu keringkan dulu daun, kemudian hancurkan, tetapi hancur jangan sampai jadi serbuk. Dia jadi macam serpihan-serpihan daun kecil-kecil. Itu adalah green tea. Tapi kalau you all teruskan proses pembuatan dia menjadi serbuk, itu dah jadi matcha. Itu perbezaan dia. Okey, dia sama je daun dia, cuma proses pembuatannya berbeza. Bila dah jadi serbuk, maka jadilah matcha. Kalau jadi macam serbuk, kalau jadi macam serpihan-serpihan daun kecil-kecil yang macam dalam teh kita yang biasa dalam uncang tu, itu dipanggil green tea. Okey? Jelas okey? Fiza, jelas okey? Nadi Manong hari ini peserta 8 orang cikgu. Meriah Nadi. Wow, 8 orang peserta. Kalau seorang buat 2, dah 16 orang. Dah 16 jenis air. Meriah Nadi. Resipi jus buah-buahan dan teh cikgu dah share di minggu kedua. Ya, saya dah share dah. Okey. Air buah naga ni saya buat masa pertandingan masak intake 1. Wow. Menarik. Ni mesti dia dah biasa buat dah ni. Cikgu, matcha brand yang mana lebih sedap? Saya menggunakan brand, apa nama brand tu dulu saya pakai? Dia ada nama brand tu. Dulu saya pernah pakai masa saya kerja di industri. Saya tak ingat. Boleh tak korang list down kan brand-brand apa yang korang pernah guna? Koko ni saya tak ingat. Tapi saya akan ingat balik sementara saya tengah buat air lagi. Okey, jom kita start kita punya kelas amali. Okey. So first kita akan buat dahulu kita punya air jus buah naga. Untuk barang-barang matcha saya letak di tepi dahulu. Okey. So untuk jus buah naga, kita akan menggunakan buah naga separuh saja, ingat. Dan juga kita akan menggunakan blender. Okey, kalau tak ada blender, korang boleh hancurkan by manual lah. Tapi memang kerja agak renyah sedikit lah. Okay, saya menggunakan manual. Saya menggunakan blender rumah saja. Okay. Kemudian boleh angkat terus kita punya blender. Keluarkan peralatan dia dahulu. So untuk buah, perlu potong-potong sedikit lah. Janganlah bagi besar-besar tu masuk dalam kita punya mixer. So ambil buah ikut mana-mana. Okay. Potonglah, potong dadu boleh, potong petak kecil-kecil boleh, tak ada masalah. Untuk potongan terpulang, you all nak potong macam mana, okey? Okey, dah siap. Okey, yang ini selesaikan letak dulu dia ke belakang. Kemudian kita akan masukkan air gula, madu, jus limau ke dalam ni terus. Tak perlu masuk ke tempat lain. Terus masuk ke dalam blender. Tak nak kotor-kotorkan mangkuk-mangkuk yang ada. Okey, untuk kita punya buah naga, kita akan menggunakan 2 tablespoon air gula. Okey, tekan saja. Ni saya suka pakai botol ni sebenarnya. Dia mudah sedikit. Okey, 1, 2. Okey, kemudian kita akan gunakan air limau purut. Okey, jus limau purut. Jus limau purut pun optional. Tak ada pun tak apa. Untuk limau purut ni kita akan letak 1 tablespoon sahaja. Okey. Kemudian kita akan letak madu. Ni pun optional juga. Optional. Kalau tak ada pun tak apa. Okey. Limau nipis cikgu. Alamak, saya tersalah kata. Okey. Sorry.
So, untuk madu ni pun you all boleh letak 1 tablespoon sahaja. Okay. Okay, kemudian kita akan timbang kita punya air. Untuk air, berat berapa? Air kita akan timbang 200 gram. Okay. Ingat tak lagi macam mana nak gunakan kita punya penimbang? Minggu lepas saya dah ajar kan? So, timbang 200 gram. Okay, settle lah 200 gram. Kemudian boleh tuang dekat dalam kita punya blender. Okay, settle yang itu. So dah siap dah. Tinggal buat apa? Tinggal nak blend sajalah. Kan? Kita tinggal nak blend sahaja. Okay, kalau yang tak ada blender dekat pusat nadi tu, you all boleh bawa sendiri. Okay? So make sure dia dah ketat. Kemudian korang boleh terus blend. Okay? Okay, untuk blend terpulang pada awak semua. Nak blend macam mana? Kalau nak rasa betul-betul hancur, blend lama-lama. Kalau nak dia ada lagi serat-serat buah tu, awak blend sekejap saja. Macam saya nak blend bagi hancur sebab saya ada buah dia sekejap lagi. Okay? So blend lah. Juga yang buat dengan saya hari ni rupanya. Okey ya. Yang buat amali dengan saya tu, tolong jaga keselamatan, tolong jaga diri anda. Okey, saya tak nak ada kemalangan dekat kitchen. Okey. Buah saya menggunakan separuh. 5 purut ke 5 kasturi, saya menggunakan limau nipis. Okey. Lime juice. Okey. Kenapa nak kena pakai ni cikgu? Penting ke? Sebab dia akan menetralkan rasa manis. Okey, dia bagi rasa balance dekat kita punya hidangan air. Okey, optional. Okey. Kalau tak rajin nak buat air gula, boleh ke saya guna gula-gula biasa je untuk blend sekali? Takut nanti gulanya tidak larut puan. Okey, boleh kita blend sekali kan? Tapi boleh try. Boleh try. Saya tulis bahan-bahan dan cara-cara. Senang nak faham. Betul? Okey. Saya kalau ada terlepas baca komen, tolong saya minta maaf tolong komen balik. Cikgu, sukatan air kalau dalam ni banyak. Mana ya? Yang ini saya akan menggunakan 200 gram air. Okey, dah settle lah kita punya air buah naga. Tapi kalau you nak blend pun tak ada masalah. Boleh sahaja blend. Okey. Kemudian dah siap dah. Nak buat apa? Kita tuang je lah. Dah siap dah. Kita punya ais dalam cawan pun dah ready. So tinggal nak tuang sahaja. Lime brand tu jenis apa? Saya menggunakan lime brand jenis Sawadi Namama. Ni dia. Saya nak cakap pun saya tak faham. Saya tak pandai sangat bahasa Thailand. Ni memang ada dekat pasar-pasar raya lah. Okey, memang boleh ada. Senang nak jumpa. Okey. Ada topping tak? Tiada. Kalau topping, kita akan menggunakan topping buah naga juga. Topping pun terpulang. Anda nak letak apa? Ikut kepada kreativiti masing-masing. Okey. Ngam-ngam 200 gram kita punya ais. Tapi kalau nak awak kurangkan ais, so air dia akan berkurang lah. Okey. So, ini kita biarkan dahulu. Settle lah untuk buah naga kita. Biasa je. Kalau you nak tambah susu kat atasnya pun boleh. Nak tambah apa? Nak tambah buah krim pun boleh. Krim putar kan. Whipping cream pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kepada bajet masing-masing juga. Okey. Ini saya tak tepi dahulu. Nampak menarik. Okey.
Settle yang ini, kita akan buat kita punya air matcha pula. Tetapi saya nak baca komen dahululah. Takut ada yang terlepas kalau ada yang tanya ke kan. Saya nak baca komen dahulu. Harga kalau nak jual ikut. Kat tempat saya sebiji RM5. Okey. Sebiji buah naga ni RM5. Saya baca kat dalam grup alumni ada yang dapat 5 biji RM10. Ada yang saya dapat dalam grup mana tak. Diikut kepada harga tempat anda. Janganlah pula awak jual kat kampung tapi jual harga KL. Tak padan. Okey. Cikgu saya buat macam dia sebab buah naga anak saya dah selamat bawa pergi sekolah pagi tadi. Ahmad Eng Ang. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kita pentingkan anak dulu, okey? Kenapa cikgu tak letak buah kat atas air tu? Nak tengok cikgu susun. Saya bagi air dia jatuh dulu. Kalau saya letak awal-awal, cikgu dia tenggelam. Sebab saya nak buat air matcha. Saya nak letak dulu. Terlepas lagi. Bila saya nak plating kita punya. Bila saya nak beko saya punya air buah naga. Kalau saya tak awal kan jatuh lagi. Cikgu dalam resipi 200ml air. Tadi cikgu guna 200 gram. Kira sama je cikgu. Ya, sama je. Sama sahaja, okey? Cikgu, 1 biji tu berapa gram? Buah naga ada besar, ada kecil. Saya tak kira pula lah berapa gram buah naga ni. Tapi dia actually kalau buat jus air, jus buah-buahan ni, dia tak kisah sebenarnya buah tu besar ke, buah tu kecil ke. Yang penting you all boleh pandai-pandai agak. Sebab buah kan ada some time dia besar, ada masa dia kecil. Okey? Setengah biji boleh jual RM5. Boleh lah RM5 kan. Cikgu, air limau untuk apa? Air limau untuk kita menetralkan rasa manis dekat kita punya buah naga. Sebab kita guna air gula. Kita guna madu. Dah manis dah. So nak neutralkan dia, bagi rasa acidic sikit, kita gunakan jus buah limau. Okey? Kemudian, selain pada tu, korang boleh juga guna air aiskrim soda. Tu pun best juga. Tapi saya tak suka air yang bergas. Saya bagi optional lah. Kalau nak guna air soda pun boleh, tak ada masalah. Saya beli sebiji 500 gram, RM5.50. Ya, memang mahal. Memang mahal buah naga kalau nak dekat area bandar, okey? Cikgu, kalau tak ada benda ni macam mana? Tak ada apa benda tu? Okey, buah tu kan cikgu, makin banyak, makin sedap ke rasanya kalau depend dengan cita rasa sendiri, betul? Kalau kita blend sebiji buah, dia lagi rasa pekat lah. Dia memang rasa betul-betul memang rasa buah. Tetapi kalau macam ni kan kita nak fikir costing kan. Sebab kita kan mengekalkan tema cafe style. Sebegitulah, tak semestinya kalau you all guna sebiji buah, kalau you all guna setengah buah pun boleh jadi air. Kita zaman sekarang kena berjimat-jimat. Okey. Apa lagi ada komen kalau saya tak terlepas pandang. Maknanya kalau ada aiskrim soda kita gantikan ratio dengan air lah cikgu kan? Ya, kita gantikan ratio dengan air. Kalau tak pun gantikan dengan ratio ni pun dia kecil sangat sebab kita menggunakan 1 tablespoon kan. Tak payah letak ni, letak aiskrim soda. Terpulang. Saya bagi resipi, awak yang akan inovasikan dia. Awak yang akan pelbagaikan dia. Kemudian test, rasa. Kena tak dengan tekak masing-masing. Kalau kena, kekalkan resipi awak. Saya just bagi rangka je. Awak yang akan ubah resipi tersebut. Ikut cita rasa sendiri. Air limau letak 1 tablespoon ke cikgu? Ya, letak 1 tablespoon. Manong dah siap cikgu. Kita tengok Nani Manong. Nani Manong dia kata dah siap. Mana dia? Ini yang kata ramai-ramai ni. Ramai betul orang-orangnya. Okey, sabar. Macam belum buat lagi kan? Jadi kita akan takkan ramai-ramai dengan macam pula. Ini dah macam nak berniaga dah ni. Siap ada display buah-buahan tu. Okey, good. Takkanlah 7 orang buat 2 air je. Ada lagi. Okey. Lagi kita akan start, okey? Saya tahu ramai. Suka saya tengok orang semua. Okey, dah jom. Nandi jengka 6 pun dah siap. Kita tengok Nandi jengka 6. Okey. Cikgu, buah naga saya beli isi warna putih lah. Lulus tak buat jus air? Boleh. Lulus je. Nak pakai putih boleh. Kuning boleh. Merah boleh. Tapi ke putih tu saya rasa memang dia masam sedikit lah berbanding dengan warna pink ni. Okey?
Oh, ini dia. Nadi Kampung Tenang dengan Nadi Felda Jung ke-6. Wih, cantiknya cawannya. Yang ni pun cantik. Nadi Kampung Tenang cantik. Felda Jung ke-6 pun cantik. Nadi Kampung Tenang ni saya buat love lagi. Kau main lagi. Tapi cantik lah. Kreatif. You all memang kreatif. Kalau ada buah pudina atas tu pun cantik. Saya punya tak ada. Saya punya dah layu dalam PTS. Saya dah check tadi. Tapi dah layu. Okey, tanya semua. Tanya. Jangan lupa tangkap gambar bagi dalam grup. Okey. Jangan jadi tangkap gambar mai. Dengan kita punya air matcha. Okey, jom. Saya tengok. Alhamdulillah saya boleh juga buah naga. Cantik kan. Tanda. Suka saya tengok awak semua. Suka tu. Jangan minum dulu ya. Jangan minum dulu. Nanti kita akan tangkap gambar ramai-ramai. Okey. So, saya akan start pula dengan proses pembuatan buah naga pula. Air matcha. Okay, Choi Leng, Nadi Pasir, Pinji pun dah siap. Oh, yang ni dia buat bunga. Okay, good. Bagus lah korang semua. Kreativiti. Bagus. Kreatif semua. Okay, jom. Kita buat pula kita punya air matcha. Okay, milk tea. So, kita akan gunakan air matcha. Serut matcha ni you all terus letak dalam mangkuk. Pakai mangkuk yang tinggi sedikit lah. Okay, pakai mangkuk sedikit. Kemudian kita akan tuang air panas. Untuk air panas kita akan menggunakan 50 mm bersama dengan 50 gram. Okay. Kemudian boleh menggunakan ini. Okay, alat ni jangan tekan dahulu baru masuk tau. You all perlu masuk dahulu baru tekan. Cikgu tertikus tepikan. Alamak. Sorry. Okey, untuk air matcha ni you all perlu kacau sampailah keluar buih. Okey, menurut tandanya dia dah fully larut lah kat dalam kita punya air. Okey, air kita menggunakan air panas. Kenapa guna air panas? Untuk bagi dia mudah lagi larut kat dalam kita punya adunan air. Okey. Berapa gram serbuk matcha? Untuk serbuk matcha saya menggunakan 2 teaspoon. Okey. Okey, settle dah kita punya air matcha. Sekejap je. Kalau kita ada mesin ni memang sekejap. Tapi kalau you all menggunakan sudu memang lama. Okey. So, yang ini dah siap. Kita letak tepi dahulu. Okey, sama juga untuk kita punya matcha milk tea, kita menggunakan ais juga. Kemudian Farah Fatin, kenapa tu? Kenapa? Mana saya tengok sebentar. Sekali jap ya. Farah Fatin Ramli. Sorry saya tak dapat buat bahan-bahan, semua dah bawa tapi peralatan pula tak ada, blender, tak ada, whisk pun tak ada. Alamak puan, tak apa, nanti puan boleh buat di rumah. Okey, kemudian kita akan letak air gula kita. So untuk air gula ni pun saya letak 2 tablespoon kan. Tapi dia actually ikut pada awak nak letak berapa. Okey, actually ikut pada awak. Kalau macam saya nak letak 2 tablespoon saja. Okey, saya tak nak rasa macam saya manis. Okey, letak air dulu, letak susu dahulu. Susu ni 200 gram, tuang saja. Okey, kemudian kita akan letak kita punya susu. Susu pula kita akan letak kita punya air gula. 1, 2. Okey, settle lah. Kemudian kita akan letak pula kita punya air bancuhan matcha. Okey, Cik Jas, boleh tengok daripada tepi. Saya nak kamera depan. Okey. Sekejap zoomkan dia. Ni yang kejadian cantik ni sebenarnya. Bila kita tuang air matcha tu.
Okay. So itulah dia. So jangan kacau dulu. Kita akan kacau sebentar lagi. So ini dah settle untuk air matcha. Okay, dah set dah kita punya air. Macam ni je, simple je. Kemudian you all bolehlah letak straw, ikutlah straw apa yang anda nak guna. Okay. Ini dah settle. So saya akan habiskan saya punya jus buah naga pula. Okay, untuk jus buah naga ni kita akan potong buah-buahnya dan letak di atasnya. Okay. Sama juga, you all menggunakan papan pemotong yang sama tadi. Buah pun terpulang, nak letak berapa banyak ikut pada anda. Okay, buah ni pilihlah. Kalau anda nak letak macam ni kan, kalau besar sangat just potong 2 saja. Buah ni pun kreativiti anda nak buat bentuk apa pun sekalipun terpulang. Macam saya tak nak buat bentuk, saya just letaknya di atas. Sebab saya nak apa? Saya nak markup harga. Saya nak jual air saya ni secawan RM10. Okey? So saya akan letak dia secara bawah dan banyak. Okey. Mana pula saya punya penyepit makanan ni? Bolehlah saya pakai yang ini. Okey, kita akan ambil satu persatu lah. Ni nak kena susun ni kena hati-hati lah. Susun bagi meriah sikit lah. Bagi nampak permukaan atas tu. Barulah kita boleh jual harga mahal kan. Dan barulah nampak kita punya buah tu tempting. Nampak menarik. Okey. Semua okey tak tu? Semua okey tak? Okey? Oh, boleh. Tak ada masalah pun. Ikut pada masing-masing punya barang lah. Keperluan barang masing-masing. Okey, dah settle lah. Bagi saya kemas-kemas dahulu. Cikgu, meleleh-leleh. Ya, betul. Saya memang buat meleleh-leleh. Macam biasalah, macam kedai-kedai kan. Bagi dia meleleh-leleh sedikit. Tak ada masalah. You all boleh sahaja lap. Okey? Sebab sikit. Kemudian ada tisu tak kat sini? Yang lain okey tak tu? Kalau yang dah siap beritahu. Tak ada siap beritahu, kita akan pin you all semua dan kita akan tengok you all punya hasil-hasil produk pada hari ini. Okay, semua dah cantik. Saya punya style memang macam ni. Saya suka meriah-meriahkan sikit saya punya hidangan. Nampak? Penuh-penuh lah buah-buah je kat atas. Barulah kita punya customer tu puas hati dengan kita punya servis kan. Barulah orang akan ulang-ulang datang kedai kita. Saya akan settle dulu yang benda-benda kat depan ni.
Bagi ruang je saya nak kemas saya punya meja. Okey, jom kita tengok mana peserta yang dah siap. Tolong angkat tangan. Panggil ke kan? Pun tak ada masalah. Nampak menarik. Tempoi tapi mesti sedap. Mesti sedap dua-dua ni. Okey. Jom kita tekan Ambah. Mana ni? Mana dulu? Puan Yogeshwari. Boleh tak ke depan sikit air tu? Tunjuk macam ni ke? Bawa ke depan. Okey, boleh. Okey, siapa lagi tu? Nadif jengka satu. Mana orangnya? Tak nak nampak tangan je. Kan okey. Okey, jom kita tangkap gambar. Alright. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, tahniah. Cantik bawa air ni. Puan Yogeshwari, tahniah. Nadif Jeki pun tahniah. Berjaya bawa air. Jom. Kita dah pergi ke sesi tangkap gambar pula. Ramai ni. Ramai ni tangkap gambar kita ni. Mana dia? Kita pergi kepada Puan Zawiyah Yusof dan juga Nadi Kampung Tenang. Tenang-tenangnya orang ni kat sana. Okey, jom kita tangkap gambar. Alright, jom. Satu, dua, tiga. Okey, good. Cantik lah. Nadi Kampung Tenang buat love. Puan Zawiyah pun siap ada decoration lagi tepi tu. So, tahniah. Tahniah, Puan. Tahniah. Dah boleh minum. Okey, dah boleh minum dah, Puan. Okey, good. Okey. Okey. Cikgu, yang jus buah naga kita tak guna sirap. Kan, kita just use honey. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kuantiti honey tu tambah sikit lah. Kan, macam saya guna 1 tablespoon, you all tambahkan 3 ke 2. Ikut kepada tahap kemanisan masing-masing. Okey, Cikgu Bentung. Sabar. Ramai. Nur Syuhada dan juga Fariza Roslan dan juga Nurnia Suhaila. Ni cantik ni. Saya ada buah pudina, daun pudina, tapi saya pun dah layu. Saya tak ambil teks kan. Dia dah layu. So tak cantik. Okey. Jom kita tangkap gambar dahulu. Ramai-ramai. Jom tangkap gambar. Satu. Ya, Nadi Felda Mandering tu tak dengar ke? Tangkap gambar mai, jom. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Tahniah. Cantik-cantik je. Tu buah naga letak dengan susu. Pun sedap. Cantik-cantik. Macam saya kata lah. You all terpulang dah buat apa-apa. Okey. Puan Nia Suhaila. Okey. Kami dah tangkap gambar dah. Okey. Good. Kami dah tangkap gambar. Siapa lagi yang belum? Ni lagi cantik daripada saya punya air ni. Ni macam nak jual terus dah. Nak jual Nadi Kampung Mata Sepam. Nak jual terus. Nadi Felder yang ke-6 dan juga Nadi Pasir Pinji. Okay, jom tangkap gambar. 1, 2, 3. Alright. Good. Tahniah. Yang nak menjual lain. Yang macam nak buka kedai pun lain. Okay, dah boleh minum. Dah boleh minum dah. Sorry. Tidak korang berlama. Okay. Kita cari, Cik Jas. Kita cari mana peserta yang buat dengan kita. Kita cari. Ni dia. Nadi Cik Azwan. Cik Azwan.
Saya jealous betul tengok korang punya buah pudina sebenarnya. Sebab saya punya daun pudina dah layu-layu semua. Memang buruk kalau saya nak display. Okay, jom. Puan Julia dan juga Nadi Ferdini. Puan Julia, jom takat gambar. Hello, Puan Julia. Oh, busy. Busy nampaknya. Okay, jom kita takat gambar dulu. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Tahniah Cik Azwan. Nampak sedap airnya. Nadi Ferdini pun nampak sedap. Puan Julia kita busy buat air lagi. Apa tu? Apa yang dia fikir tu? Siapa lagi yang nak tangkap gambar? Ada ke? Cik Jas, Gunung Hilir Ada Nadi Gunung Hilir. Puan Suraya kita. Ini Nadi Sebaik Pedas. Lepas tu kita ada Puan Sawani Yusof dan juga Puan Suraya. Okey, jom kita tangkap gambar dahulu. 1, 2, 3. Okey, tahniah, cantik. Puan Sawani pun okey. Puan Suraya pun cantik. Yang Nadi Sebaik Pedas ni pun memang betul-betul macam nak menjual lah. Yang mana? Streamer kita jumpa yang cantik juga. Kita tengok orang-orang dia. Push. Bukan kaleng-kaleng kawannya. Mahal ni. Berapa lah dia jual ni? Ni ramai-ramai tadi Okey, jom kita tangkap gambar dahulu. Nadi Kampung Melah, Nadi Manong dan juga Batu 14. Nadi Lekir. Jom tangkap gambar dulu. Kita buat macam ni lah. Okey, jom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Meriah betul. Okey, jom. Kita tangkap gambar dah. Cantik. You all semua produk cantik. Kita cari last lah Kita pergi last. Okey, bye. Tahniah semua. Meriah betul Nadinya. Ni belum lagi kelas amali memasak. Ada tak? Gunung Hilir dah, Gunung Hilir. Gunung Hilir. Siapa lagi? Ni ada Gunung Hilir? Oh, Gunung Hilir ada 2 orang je. Okey, tak apa. 3 orang. Siapa lagi yang nak buat? Ada lagi tak, Jas? Mana dia? Okey, Nadi Kampung Delek. Pematang dah ke? Sebab dia tunjuk dia punya air kat depan kan. Kita tengok dia, pematang. Nadi pematang. Oh, ni lah dia. Okey, jom kita cakap gambar dahulu. Meriah-meriah lah buah-buah pudinanya. Saya memang sakit hati betul dengan buah pudina saya. Dia dah layu dah. Okey, jom kita cakap gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Tahniah semua. Senang je kan buat air. Kan? Senang je kan? Okey. Tahniah semua. Tahniah. Cantik-cantik. Cantik you all punya air. Ni pun cantik. Tak ada bunga-bunga lagi atasnya. Saya punya bos kosong je. Tak ada apa-apa sangat. Okey. Terbaik semua kan. Macam inilah kita punya suasana kalau kita buat kelas amali sebenarnya. Meriah kan. Sebab ada peserta yang tanya, cikgu nak kena join ke dengan cikgu buat sekali? Nak kena join ke? Nak kena buat kat pusat Nadi ke? Inilah sebabnya. Kita akan kumpul ramai-ramai, buat sama-sama. Kita akan buat gambar ramai-ramai. Kan best kan macam tu kan. So itulah dia kenapa you all perlu join kelas amali kita. Bukan paksaan tetapi memang best lah. Sama lah juga dengan kita pergi main-main yang lain kan. Bila you all buat di Nadi lagi best. Okay. Nak perhatian sikit cikgu, nak ambil gambar tu gede-gede. Nadi Kampung Delek. Nadi Kampung Delek nak attention. Jom kita tengok dia. Mana Nadi Kampung Delek? Okey. Nak gambar dengan saya pun boleh. Okay, jom. Kamera ni boleh zoom kat saya je ke? Saya angkat Okay, macam ni. Okey. Kiri. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 3. Okey.
Jom, saya dah bagi attention kat you all, okay? Okay, bye. Aduh, hai. Limau nipis untuk naturalkan rasa manis, betul? Thank you yang menjawabkan soalan untuk saya. Siapa pergi nak bergambar dengan saya? Boleh request. Terasalah macam artis kejap. Okay. Ada lagi ke yang saya tak cakap gambar? Tolong komen. Kalau saya tak panggil Nadi Dikang, dia melaju pula dengan saya. Okay? Ada tak lagi peserta yang tak cakap gambar dengan saya ataupun yang kita tak pin tadi dia punya produk? Tolong komen. Komen. Okay? Gelak Nadi air hitam. So far macam tak ada saya. Oh, Nur Sohana. Kita tengok dia, Cik Jas, ada Nur Sohana. Nur Sohana, Nur Ain, Nur Sohana Osman. Dua orang yang sama ke? Tak jadi saya punya matcha. Alamak, kenapa tu Nadi air hitam? Kenapa tak jadi pula tu? Dia jadi warna apa? Oh, ini dia Puan Sohana kita. Okay, jom. Tangkap gambar. 1, 2, 3. Okay, dah tangkap gambar. Okay, Puan. Tahniah. Sorang-sorang je? Sorang-sorang je kita punya Puan Sohana. Cikgu, air dah kena kebas, tak boleh ambil gambar. Alamak, itu saya tak boleh nak bantulah. Okay. Ramai lagi lah, Cik Jas. Kita tengok Nadi air hitam. Dia cakap air dia punya matcha tak jadi. Nadi air hitam. Kenapa teh saya tak kumpulkan ais? Air hitam. Kita tengok air hitam mana dia punya. Oh, jadi macam tipu lagi. Mana tengok? Dekat tempat saya dia tak keluar. Maybe lambat kot. Okey, nampak. Oh, dia jadi macam bila Puan tuang terus jatuh Boleh buka mic ke? Just. Tak apa Puan, kita buka mic. Special untuk Puan. Boleh cakap tak? Buka mic. Okey, Puan Sohana. Boleh, Assalamualaikum. Salam. Kenapa tu itu? Tak tahu, mula-mula kan tuang susu. Tuang teh tu kan, tak jadi terus meresap ke bawah, jadi tuang teh semua jadi lah. Macam yang lain pun. Macam lain dia ada layer kan? Puan kacau matcha tu pakai apa? Pakai sudu. Sebab tu lah. Bila saya menggunakan benda ni, dia memang akan bagi foam. Kita kacau air tu bagi foam, so that's why air tu dia akan lagi pekat sikit lah. So bila kita tuang kat susu, dia akan, orang kata macam susu pun sama. Kalau kita pukul dia lama-lama, dia akan jadi lebih padat lah. That's the reason lah Puan. Macam saya katalah, kalau kita menggunakan sudu garfu, memang kena kacau lama sikit untuk kita punya matcha ni. Okay. Susu pun main peranan juga. Susu kena susu yang sejuk. Kalau susu yang cair, dia memang akan sedikit cair lah. Bezakan air yang sejuk dengan air yang suam kat luar kan beza dia punya rasa dengan dia punya kepekatan tu. Okey Puan? Okey. Tak apa, boleh try lagi. Kat Daiwa ada jual. Cikgu, matcha brand apa? Matcha saya tak ada brand. Saya beli kat kedai bakery je. Memang tak ada brand. Memang diorang dah bungkus dalam siap-siap macam ni dah. Tapi padas ni kita dah tekak gambar dah. Nadi Kampung Rosok ada ke? Kita tengok Nadi Kampung Rosok. Cantik pula matcha saya macam ni. Ini kalau kacau hijau lah semua kan. Faham nanti kat rumah boleh buat lagi. Okey, gula Nadi air panas. Ada lagi ke yang saya tak tangkap? Nampak Cik Khairul kata tak cukup buih, betul? Boleh guna French press ke cikgu kalau tak ada benda tu? Boleh? Boleh juga guna French press, okey? Nadi Kampung Tenang, kita tengok dia. Ni contoh yang baik. Matcha tak jatuh, ni contoh yang baik lah. Dia punya matcha tak jatuh, nampak tak? So dia ada dua level, putih dengan hijau. Okay, cawan dia pun cantik. Okay,
Memang kreatif lah you all ni semua. Tak sabar nak tengok you all masak-masak pula kan. Okay. Okay. Ada tak lagi yang tertarik gambar? Kang saya mengajuk pula tulis dalam grup kan. Saya tak dapat pun takat gambar. Okay tak? Kita ada setengah jam lagi kita pergi kelas. Saya bagi ruang untuk you all kalau nak tanya. Kalau you all nak tunjukkan produk ke, kod ada yang belum siap, ada yang belum saya bagi tahu pun boleh. Cikgu sebab apa macam kenapa cikgu sebab apa macam bercampur dengan susu? Puan Julia, macam tadi puan kita lah, Puan Nadi air hitam. Sebab you punya form tu tak cukup keras. Sama ada matcha ni you tak pukul lama, ataupun dia ada dua faktor lah, matcha ni tak pukul lama ataupun susu korang tak sejuk. Okay, that's the point. Okay, that's the reason. Okay, cantik matcha cikgu, terima kasih. Kau cikgu ada masa lagi ni? Kau mana boleh, soalan pun tak ada lagi ni. Tak apa, kau kita akan buat nanti Saya punya matcha dah turun ke bawah dah. Memanglah kalau matcha macam ni kan, lama-lama dia akan turun juga. Tapi yang penting masa first tu kita tuang, dia tak turun. Dia ada statik je kat atas. Cikgu guna matcha brand apa? Saya tak ada brand sebenarnya matcha saya ni. Saya menggunakan tak ada brand. Dia macam ni je. Dia ada jual di kedai-kedai bakery. Dia orang dah packaging dalam kecil-kecil macam ni lah. So tak ada brand. Ni saya beli kat kedai bakery je. Nama kedai bakery tu adalah Wis Ingredients Sendirian Berhad. Cikgu apply resepi muffin. Minggu depan sesi 2 muffin coklat. Jadi kita belajar muffin vanilla ke cikgu minggu depan, ke coklat minggu depan cikgu. Itulah Izzati. Tadi saya dah bagi tu dah. Untuk minggu depan punya amali kita little bit confused sikit. So saya akan edit dekat bahagian resipi. Jangan print dahulu tau. Resipi kat MTS tu saya akan ubah dahulu. Okay? Saya akan ubah. Dan saya akan bagi tu dalam grup. Awak akan buat apa? Okay, insyaAllah you all tengok semula esok. Kita akan buat apa? Okay, saya akan adjust semula. Dah print cikgu, dah print tak apa, tak ada masalah. Kita just ubah sesi sahaja. Cuma susunan sesi tu yang confuse sebenarnya. Dekat resipi tulis sesi 2 buat coklat muffin. Tapi dekat dalam slide, kata slide sesi 2 buat vanilla muffin. Okay, jadi kita akan bagi tu balik. Nanti you all just remark saja. Okay, cikgu ada link group tak? Okay, you all tolong bagi link group dalam chat kita. Saya tengah busy ni. Kalau matcha Jepun memang pucat ke? Dia tak sure. Tapi saya punya pun awal-awal pekat juga. Awal-awal dia cair juga. Saya takut kalau matcha Jepun tu dia tak pekat, cuma maybe dia dah tambah susu ataupun gula. So that's why rasa hijau dia pun lah berbeza. Nak pula kalau yang menggunakan 3-in-1, matcha 3-in-1 yang dah siap sedia kan. Itu pun boleh jadi the reason kenapa. Ikut majoriti cikgu nak muffin apa? Pilih coklat lah. Okey lah. Saya ikut majoriti. Saya special untuk korang ni. Ada 300 orang ni. Ikut majoriti. Anda nak buat coklat muffin ke atau nak buat vanilla muffin? Type laju-laju. Type laju-laju. Cikgu, apron cikgu lawa. Terima kasih. Okey. Dua-dua tak boleh lah dua-dua. Tapi saya nampak majoriti banyak yang nak buat coklat muffin. Vanilla ada tapi tak ramai. Semua nak coklat muffin. Coklat muffin. Okey. Dah. Kita buat coklat muffin. Okey. Tak ramai yang buat sebenarnya vanilla. Okey, itulah dia link untuk grup WhatsApp kita. Okey, kita akan buat English pula. Kita akan buat coklat chip muffin. Okey, untuk sesi yang kedua kita akan buat coklat chip muffin. Jelas ya? Ini tahu, saya akan ubah juga dekat resipi. Kita pergi sesi 2 akan buat apa. So, tunggu je lah. Tapi saya dah beritahu awal, ada 300 orang ni. Harap maklum, hari Rabu, sesi yang kedua, kita buat coklat chip muffin. Last? Okay? Saya tak nak akan lagi. Dalam grup ada yang tanya, kita buat apa hari Rabu? Tapi actually terpulang. Kalau you all nak buat muffin vanilla ke, nak buat English muffin ke, terpulang kepada anda. Ikut bahan-bahan apa yang anda ada. Tapi kalau nak buat English muffin, saya tak ajarlah pada hari tu. You all boleh tengok live recording kita pada hari Senin. Okay? English muffin cikgu Ros yang ajar.
Boleh minum dah ke cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Dah boleh minum dah. Okey? Boleh. Boleh minum. Sesi bergambar dah settle kan? So, kita boleh minum. Okey, jom. Semua orang buka kamera. Okey, semua orang buka kamera. Saya harap dah tak ada apa-apa soalan. Okey, semua orang buka kamera. Mana yang belum minum tu boleh tunjukkan produk anda. Kita cakap ramai-ramai. Okey. Kalau ada soalan tanya je tau. Kita pun dah buka mic juga kalau you all nak tanya soalan. Kan? Ramai kat hari ni. Yang modul sebelum ni tak ikut ke cikgu? Tak. Tak. Sebab every intake kita akan tukar modul. Kita akan tukar menu dan juga resipi. So at least setiap modul, setiap intake ada keistimewaannya masing-masing. Tak naklah setiap intake sama je kan menunya. Okay? Cikgu lain kali jangan laju sangat. Tak dapat catch up lah cikgu. Alamak, sorry. Laju sangat ke saya bawa air? Sebab saya rasa macam air ni senang je. Just step by step je. Yang roti Arab tak buat. Buat. Roti Arab kita akan buat. Saya nak tanya 3 kali. Masih tunggu jawapan dari cikgu. Apa tu jawapan? Belinda Zeng. Saya nak tanya 3 kali. Masih tunggu jawapan dari cikgu. Apa tu apanya soalannya? Cikgu, 1 step. Lepas tu tarik nafas. 5 kali dulu tau. Okey. Nanti saya akan slow. Saya buat slow. Tarik nafas. Lepas tu saya buat step kedua. Tarik nafas. Okey, sorry lah Cikgu, kami punya okey tak? Jadi kita akan tengok opinion Suhaila. Tapi kita akan tengok ramai-ramai dulu. Okey, semua dah ready ke dekat depan kamera? Okey, kita akan pick up seorang peserta dan kita akan suruh dia buat posing. Okey, kita akan ambil Pekan Kuala Kedah. Nadi Pekan Kuala Kedah. Kita ambil dia. Ni random tau. Setiap week saya akan pilih seorang untuk buat style masing. Okey puan, kita nak buat style apa ni? Mini love. Okey, jom. Semua orang wajib buat mini love. Okey. Semua orang perlu buat mini love. Kita akan takat gambar. Kalau yang ada produk tu boleh pegang produk. Okey. Ramai betul lah hari ni. Nadi Fokrini dah ada di angkasawan. Dia duduk kat dalam kapal angkasa. Okey, Cik Karol buat juga. Okey, nice. Okey, jom takat gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, dah. Jom kita jawab dulu soalan yang ada. Okey? Cikgu, kamu punya okey ke tidak? Okey, jom kita tengok Nia Suhaila, Cik Jas. Nurlia Suhaila. Dia nak tanya dia punya okey ke tidak? Ni baru siap ke macam mana ni? Mana dia? Ui, ramainya. 4 orang. Cawan dia pun cantik. Okey, jom kita tekan gambar. Nak tekan gambar dengan saya tu. Okey, jom. 1, 2, 3. Okey, jom kita komen dahulu awak punya ni. Okey, dah tekan gambar dah puan? Dah tekan gambar dah? Okey? Okey, dah. Okey, jom. Puan punya air matcha tu jatuh boleh buka mic? Boleh je buka mic. Nak cakap dengan saya. Malu ke puan? Malu. Tak apalah. Lari dia. Okey, air panas untuk matcha suhu berapa dalam 80 ke 70 darjah Celsius. Okey? Dekat dalam resipi pun dah tertulis kan? Nampak sedap, betul. Kalau dia macam dah jadi cair macam tu, itu dah panggil macam green tea kan. So, itulah dia perbezaan dia. Okey. So, ada apa-apa lagi soalan ke nak tanya? Sebelum saya end dulu kelas saya pada hari ini. Puan Belinda Zeng, saya tunggu soalan awak. Apa tu? Ke awak ada WhatsApp saya? Puan Belinda. Kalau nak tanya terus pun tak ada masalah. Okey? Boleh terus tanya kat sini. Senang, saya terus jawab. Okey. Dah tak ada dah tak ada kan? Cikgu biasa kalau guna susu segar pakai brand apa yang okey? Okey, susu pun ikut. Ada orang dia guna oatmeal. Oatmeal pula oats. Oatmeal lah. Guna susu oat.
Kalau yang macam ni kita menggunakan susu Dutch Lady. Okay. Susu yang paling brand okey, ada orang guna juga susu yang memang barista punya susu. Saya tak ingat dia nama apa. Oh, ada orang panggil saya. Ataupun ataupun susu yang macam, actually susu tak kisah sebenarnya. Tak kisah. Yang penting beza susu tu. Sama ada susu tu full cream ataupun low fat. Kalau nak sedap, rasa berlemak, ambil yang full cream. Kalau low fat tu memang rasa kurang lemak, ada macam susu segar biasa je. Okay. Kalau tanya saya brand apa, ikutlah yang paling murah dan yang paling sedap. Okay. You all kena try. Kalau saya memang guna Dutch Lady dia. Okay. Saya memang gunakan Dutch Lady. Okay. Puan Julia yang panggil tadi. Saya cikgu kena cikgu. Okay. Okey, tapi kenapa macamnya jatuh? Masalahnya. Kacau pakai sudu ke? Tak lah, pakai wis lah. Pakai whisk? Susu sejuk ke panas? Susu panas. Tengok sikit jenama macam dia. Tengok sikit jenama macam. Dia macam Natural Bite. Oh. Ini macam baik punya. Lama tak tadi you kacau dengan whisk tu? mungkin susu Dia boleh jadi dua. Macam saya kata lah, kalau you all tak bancuh lama, so dia tak ada firm. Ataupun susu pun boleh jadi juga. Tak apa, kalau dah awak punya macam ni dah pukul lama-lama, susu pun boleh pukul lama-lama sikit. Susu pun you boleh whisk, bagi dia ada foam sedikit. Mana? Susu kena wis juga. Bagi dia ada foam lah. Bagi dia pekat sikit. Dia punya likat sikit dia punya air tu. Kalau orang yang kelas Cikgu Ros, dia pun pukul dia punya susu bagi foam. Bagi dia pekat sikit. Pun boleh. Okey? Jelas dia. Apa pun tahniah lah. Okey? Ada mana? Siapa yang nak pergi makan? Cikgu, kami buat kuih ni. Susu Magnolia kurang sikit bagi saya. Betul. Susu Magnolia yang kotak biru tu kurang sikit. Weh, ini matcha with kuih apa tu? Oh, ni yang malu tadi ni. Ni yang malu tadi. Okey, Melaka. Okey, jom. Nak tangkap gambar lah tu. Okey, jom. 1, 2, 3. Okey, dah. Malu tapi nak tangkap gambar. Aduh. Tanda. Inilah saya nak. You all bersemangat nak join kelas masak kita. Okey. Cikgu, sukatan muffin untuk minggu depan tu dah boleh dapat berapa biji? Okey, sukatan muffin ikut kepada awak punya cup. Kalau pakai cup besar, dapat kurang lah. Tapi kalau pakai cup kecil, kita akan dapat banyak. Sukatan, saya tak boleh bagi amount yang betul. Ikut pada cup yang anda guna. Saya just bagi adunan saja. Daripada adunan tu, pandai awak lah ukur nak berapa banyak. Okey? Saya gunakan Farm Fresh yang lah sebab biasa nampak barista tempat kampung saya guna. Farm Fresh pun okey. Brand lokal kita kita kena support. Farm Fresh okey. Cikgu boleh bagi resipi muffin coklat chip. Senang nak prepare minggu depan dah. Saya dah bagi dah. Untuk resipi muffin dah ada dah di dalam MTS. You all boleh tengok. Okey, saya mohon undur diri dulu. Kita jumpa kelas esok pagi. Okey, Puan Syawani Yusof. Puan Syawani setiap sesi dia masuk. Semangat dia, okey? Kad muffin saiz berapa, cikgu? Kad muffin ikut kepada anda. Nak beli saiz berapa. Cuma, bila anda tuang anda punya adunan muffin, mestilah 3/4. Saiz tak kisah. Okey? Cikgu dah boleh ambil attendance ke? Dah boleh. Kita pun dah nak habis kelas kan? So, dah boleh ambil attendance. Okey? Cikgu, saya nak uji matcha. Boleh? Bolehlah buat uji dekat awak punya matcha. Okey, sebelum saya habiskan kelas ni, jangan lupa tanda kehadiran. Okey, jangan lupa tanda kehadiran. Mana-mana peserta yang join sesi kelas ganti pun sama juga. Jangan lupa tanda kehadiran. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tergurau lebih-lebih ke, tersasul banyak ke hari ini. Saya minta maaf jugalah ya. Mana peserta yang berada di Nadi, minum-minum juga. Hati-hati balik rumah tu. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan. So dengan ini, kita akan tangguhkan dulu kelas kita pada minggu ni. Tugasan tak ada dulu. Tugasan belum ada lagi, okey? Tak ada lagi tugasan. Okey, dengan ini saya mengucapkan terima kasih.
yang join Tak ada kelas mak pada hari tengah ini. masak kat dapur. Dan juga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, bye. Assalamualaikum Apa? semua. Mak tengah buka kelas tapi dah habis dah.